Salam guys. Hari ni saya nak tunjuk macam mana kita nak duplicate ataupun kita nak copy remote pagar auto gate. Ini yang asal. So ini yang saya dah beli dan siap duplicate. So ini yang belum duplicate lagi lah. Ni sama lah ni. Cuma ni saya dah buat. Yang ni kita tak buat. Jom tengok macam mana saya buat. Pertama sekali pastikan jenis frekuensi dia. Dia ada dua, satu 330 dan satu 433. So dia ada frekuensi dia lah. So macam ni lah frekuensi dia. So better tahu remote asal kita ni frekuensi apa dan ambil yang frekuensi yang betul lah macam ni 433. Jom saya tunjuk macam mana kita nak set frekuensi yang betul. Kita buka skru dia. Skru dia buka. Kemudian kita buka ke dah. Ni ada cara juga buka. Kita boleh kopak je ataupun kita ni pun boleh buka ni. Tu kita buka buka. Kita buka. Nampak? So sekarang ni yang kat sini ni, tunjuk yang kat sini ni frekuensi dia ni dia default tengah-tengah Di atas positif, bawah negatif. Jadi apa yang kita perlu buat, kita perlu ikut pattern yang remote asal ni. Bentuk dia ni lah, bentuk dia ni kita kena repeat berdasarkan yang ni. Jadi bila kita duplicate ni, dia akan sama lah kan. Saya tak tunjuk detail lah, nanti orang boleh buka belakang saya. Saya tunjuk saya tunjuk. Saya pause sekejap, nanti dah saya susun balik, saya tunjuk balik. Saya dah follow dia punya pattern ni. Sama pattern ni saya dah follow. Ini remote yang dah pasang tak pasang dah casing dia. Skru ni tak pasang lagi pasang skru. Jom kita test dekat pagar. Guys, ini remote yang asal remote yang original. Kita test. Ini remote original Now remote yang saya duplicate tadi ni. Ni remote yang baru yang saya duplicate. Kita test ada lampu, ada. Tengok tutup. Berfungsi kan? Buka dua-dua. Boleh? No problem. Tutup half. Tutup semua. Berjaya guys. Terbaik. Kos dia sangat murah. Satu ni saya beli tak sampai RM10. Kalau duplicate kat kedai, saya pernah duplicate lebih RM25. Ada sampai RM28, RM30. Ada RM50 pun ada. So buat sendiri guys, terbaik.